Selepas hari jadi ke-25 Cik Ling Si Yin, beliau secara rasmi mewarisi Lin Group dan beliau akan dilantik sebagai Presiden Lin Group. Nanti dulu. Lin Group ni syarikat tersenarai dan bukannya syarikat persendirian keluarga Lin je. Lembaga pengarah dan pemegang saham belum bersuara. Masa depan syarikat ni dibuat main-main je. Betul tu. Ikut senioriti, papa saya sepatutnya jadi presiden. Jangan cakap macam tu. Kalau Tuan Besar Lin pilih Si Yin dan bukannya Zheng Guo, mestilah ada sebab dia. Kalau semua orang tak setuju pasal ni, saya cadang kita semua buat undian. Baiklah. Siapa setuju Lin Si Yin dilantik sebagai Presiden Lin Group, sila angkat tangan. Tak ada seorang pun sokong kau. Apa guna nak lawan aku sekarang? Bukankah kamu kata semua dah setuju? Entahlah. Orang-orang tua tu dah belut pula. Padahal dah ambil duit Yue. Maaf, saya tak boleh ambil duit ni. Kalau bukan sebab Cik bayar untuk rawatan anak saya, tak mungkin anak saya akan sihat. Saya pun pernah fikir nak simpan duit tu. Tapi saya takut mati sebelum sempat belanja. Bagi pihak Lin Group, terima kasih kepada semua. Saya akan buat Lin Group jadi lebih maju dan takkan hampakan para pemegang saham. Termasuk Cik Ling Si Yin, saham yang menyokong sekarang dah lebih 60%. Dengan ini, saya umumkan pewarisan rasmi Cik Ling Si Yin.